Patutlah full house, tingkap bayi kampung lah time Ramadan ni. Rupanya all you can eat kat sini RM49.90 untuk dewasa dan kanak-kanak RM35 je. Korang boleh menikmati macam-macam jenis lauk-lauk kampung kat sini. Dan lauk dia unlimited tau. Kalau korang rasa tak cukup, order je lagi. Lepas tu tak payah susah-susah nak pergi ambil, just scan QR dan diorang sendiri akan datang hidang lauk-lauk semua dekat atas meja. Lauk yang paling aku suka, dia punya paru goreng cili hijau ni. Dia punya rasa garing dah macam makan keropok tau. Lepas tu dia punya daging salai masak lemak. Memang berlemak and rasa smoky salai dia tau. Siapa peminat siput sedut tu boleh try siput sedut dia ni. Masak lemak kat sini memang serius sedap dan diorang ada sediakan banyak lagi lauk-lauk kampung yang lain yang korang boleh try. So untuk peminat-peminat lauk kampung boleh save video ni tau. Untuk Mori pun diorang ada juga menu special, tapi diorang ada ala carte charge yang lain. Ada kambing bakar, lontong, sate ayam dengan sate daging. Paling rare diorang ada nasi goreng daging salai dengan petai. Rasa nasi goreng dia ni memang padu dengan rasa salai daging dan petai. Ni kena try. Kalau nak makan light-light, boleh order kuih-kuih macam cucuk udang ni ataupun roti bakar telur goyang. Dengan tea set untuk 2 orang ni. Jadi kalau korang iftar kat sini memang tak akan mengecewakan tau. So kalau nak berbuka kat sini, jangan lupa book dulu sebelum datang.